bagaimana jin berubah rupa. Maka dibawakan salah satu riwayat, ditanya tentang al-ghilan, iaitu hantu, jin yang menyerupai sesuatu. Maka kata Nabi, faqala hum saharatul jin, mereka itu adalah tukang sihir daripada kalangan jin. Maka Nabi menjawab lagi ya dengan riwayat yang lain dengan satu hadis, iaitu la adwa wala tiyarah wala ghul. Tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada sial burung, dan tidak ada ghul, iaitu hantu, makhluk yang menakutkan. Maka di sini tidaklah menolak wujudnya jin yang boleh menyerupai sesuatu. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi sebut itu adalah untuk menafikan sangkaan orang Arab bahawa ghilan hantu itu boleh menyesatkan manusia, boleh memberi mudarat kepada manusia. Begitu juga perkataan yang telah dibawa oleh Al-Imam Nawawi. Dia mengatakan qala jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa orang Arab menyangka ghilan hantu ni ya yang berada di padang pasir tu, dan ia adalah sejenis syaitan. Maknanya orang Arab dulu dia menyangkakan bahawa hantu ni adalah sejenis syaitan yang berada di padang pasir, dan dia menampakkan diri kepada manusia dan berubah rupa. Dan mereka itu menampakkan diri kepada manusia ataupun boleh berubah rupa, iaitu bertukar-tukar rupa lalu menyesatkan mereka daripada jalan dan membinasakan mereka. Maksudnya orang Arab dulu menyangkakan jin yang hantu ni boleh menyesatkan mereka dan membinasakan mereka. Maka Nabi SAW membatalkan kepercayaan ini ataupun menolak kepercayaan ini. Sebagai ulama lain berkata, maksud hadis wala ghul itu bukanlah menafikan kewujudan ghul, jin yang menyerupai, tetapi membatalkan dakwaan orang Arab bahawa ghul boleh berubah rupa, pelbagai bentuk, dan membunuh manusia secara tipu daya. Dan ada riwayat lain yang mengatakan bahawa tiada ghul, tetapi ada as-sa'ali. Qalal ulama, dan ulama berkata as-sa'ali itu adalah tukang sihir daripada kalangan jin. Yakni dalam kalangan jin ada penyihir yang boleh melakukan penipuan dan memperdayakan dengan khayalan. Memperdaya dan mendatangkan khayalan kepada manusia. Persoalan ini pernah ditanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang hantu yang menyerupai ini. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah bentuk ataupun rupa yang telah Allah ciptakan baginya. Namun, mereka memiliki para penyihir seperti para penyihir kalian. Maknanya jin ni juga ada tukang sihir dia. Sebagaimana manusia kita ni ada tukang sihir yang melakukan perkara itu, yang membuat penyerupaan itu. Maka jika kalian lihat, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, apabila kalian melihat hal demikian, perkara tersebut, فَأَذِّنُوا, maka laungkanlah azan. Maka laungkanlah azan.